Okey, orang ni tuan-tuan semua, setiap hujung tahun aku azam dah. Tahun 2026 aku nak jadi orang terbaik lah. Tak jadi juga tuan semua. Berapa ramai orang yang betul-betul jadi berubah, betul-betul nak tindakan. Tak ada tuan semua. Jadi malam tahun baru ni tuan semua bukan sekadar bukan sekadar pertukaran angka tuan semua. Bukan sekadar 2025 jadi 2026 bukan tuan semua. Ianya tentang niat kita, azam kita dan keputusan untuk kita menjadi seorang hamba Allah Taala yang mana yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas tuan semua. Jadi ramai yang berazam nak baiki rezeki, nak tambah amalan, nak hidup rasa lebih tenang tu semua. Namun kalau kita buat seorang-seorang tuan tak jadi tuan semua, dia akan jadi lemah letih tuan semua, kita letih. Jadi sebab tu dah tuan-tuan kami keluarkan rezeki next level untuk diwujudkan sebagai satu program berjemaah. Berjemaah tuan semua. Jadi selama 30 hari ni tuan semua, anda akan dibimbing, akan melalui kelas-kelas mingguan, peringatan harian ataupun sesi curhat, kan curahan hati tuan semua, dan juga ada soalan-soalan yang kalau anda nak tanya boleh tanya setiap minggu, serta amalan-amalan mingguan yang diamalkan secara bersama-sama dengan jemaah kita dah. Termasuk ustaz buat amal juga, tuan-tuan amal juga dan kawan-kawan kita semua amal juga. Jadi supaya azam kita tidak tinggal ada sebagai niat semata-mata. Jadi tuan-tuan semua, kini kita berada di penghujung tahun 2025 tuan semua. Pendaftaran akan ditutup pada 31 bulan malam tuan-tuan semua, dan batch ini akan berjalan Januari nanti. 1 bulan 1 kita dah start dah. Jadi manakala batch seterusnya belum pasti kita nak buka bila tuan semua. Jadi sebagai penghargaan untuk anda yang join pada malam ni, pada malam sebelum itu tuan semua, ialah mana tuan semua, anda akan dapat juga dimasukkan dalam program cabutan bertuah yang mana anda akan dapat emas Habib Jewel tuan-tuan semua. Ni. Aduh, ni emas ni. Ni orang Kelantan kata emas 10. Emas 10. 999 tuan semua. Emas 999 daripada Habib Jewel tuan semua. Ni, tuan tengok Habib Jewel ni bukan nama betul ni. Bukan nama bohong-bohong dah. Mana Habib Jewel? Habib Jewel kat mana kau? Ni Habib, nampak tak? Nampak Habib Jewel? Habib Jewel ni bukan Syahrir ni, Habib Jewel tuan semua. Jadi nak beritahu tuan semua, nak beritahu tuan semua bukan sekadar sebagai satu janji rezeki tuan semua, tetapi ianya sebagai tanda penghargaan, penghormatan untuk anda yang mengambil langkah awal. Jadi jika anda mahu mulakan hidup tahun baru anda dengan azam dan serta dengan tindakan itu semua, maka klik pada link tersebut dan join itu. Ni tuan semua, ini mas. Tuan-tuan tengok emas memang cantiknya, ya Allah lah. Emas 10 tuan semua, emas 10 ni. Kalau tak ada PT jual ni tuan-tuan semua ni. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.